Tengok ni guys, ini Zeekr 9X yang dulu pernah viral sebab semua orang panggil dia China punya Rolls-Royce Cullinan. Dan sekarang dah confirm SUV flagship ultra luxury ni akan masuk Malaysia tahun ni. But of course, jangan harap dia akan jadi murah lah sebab here in China pun harga dia sekitar RM350,000. Masuk Malaysia tambah tax lagi sebab ini PHEV bukan EV, ada double kot. But still, kalaulah dia jadi RM700,000 pun, that's much cheaper than the real Cullinan. Dari segi styling, kereta ni memang cukup menarik lah. Dia punya grill dia serius besar gila and you can get it in a single piece of chrome. Lampu dia pun tengok dekat-dekat ada crystal effect dan kat the main beam ni ada macam starlight lagi. And kalau Rolls-Royce ada the black badge version, Zeekr pun ada. Semua jadi hitam, rim pun lagi sporty. But if you ask me, rim polish alloy yang biasa ni jauh lagi lawa dan Zeekr cakap rim ni each and everyone dia pakai hand polish to get the perfect finish. By the way, size dia 22 inci dan tayar ni made special for Zeekr ya. Dia ada code ZK. Dekat belakang ni pun lampu dia ada crystal effect juga. And bila buka, dia ada split tailgate again to match the Rolls-Royce Cullinan. Masuk dekat dalam, it is super high quality. Pegang everywhere pun, ada leather, ada kayu, ada crystal. Of course, dia ada screens everywhere. Speaker dia brand Naim with industry leading 3,900 watt. Ini sama brand dengan Bentley ya. And of course, everything is powered. Tengok kat tepi pintu ni ada macam satu drawer. Itu pun tekan button je untuk buka. Pintu dia pun semua powered dan bila buka, bawah tu ada automatic side steps juga. Kerusi dia pula captain seats di tengah dan ada dua kerusi kecil lagi di belakang. So the whole family we can go for a ride. And when you do go for a drive, boleh pergi jauh tau sebab Zeekr 9X ni is a PHEV, bukan EV. Dia ada engine plus 3 electric motor. Total output 1400 PS. So walaupun kereta ni serius besar gila, dia boleh pergi daripada 0 ke 100 dalam 3.1 saat sahaja. The best part untuk Malaysia, engine dia 2 liter je tau. So road tax murah. As a PHEV pun is quite over the top lah. Dia punya battery pack dia is 70 kWh, lagi besar daripada most pure EVs in Malaysia. And with the 900 volt electrical architecture, nak charge balik pun it's super quick. Up to 400 kilowatts, that is quicker than most pure EVs in Malaysia tu. Dia boleh naik daripada 20 ke 80% SOC sekitar 8 minit sahaja. Dan kalau campur sekali dengan the fuel tank 50 liters, boleh jalan sampai 1200 kilometer. And when it comes to handling, 9X ni ada full dual chamber air suspension plus active roll stabilization lagi. That last part tu is usually seen on supercars macam McLaren. So ini dia guys, Zeekr 9X yang dah confirm akan masuk Malaysia later this year. Korang dah ready ke tak untuk bayar harga tinggi untuk kereta China macam ni? Tulis kat bawah. Ciao.